Kalau korang tengah prepare ujian psikometrik pegawai penguatkuasa JPJ, korang kena alert dengan soalan yang nampak simple ni. Saya memerlukan bantuan seseorang untuk buat pilihan masa membeli belah. Nampak simple je kan? Tapi sebenarnya soalan ni pernah keluar dalam ujian psikometrik JPJ tahun lepas. Ramai calon tersilap tafsir. Diorang fikir soalan ni nak uji semangat kerjasama sebab nampak macam kita terbuka je kan nak dengar pendapat orang lain. Tapi realitinya soalan ni nak uji keyakinan diri korang. Dalam dunia penguatkuasaan, especially kerja JPJ, korang kena buat banyak keputusan sendiri. Tak ada masa nak tanya orang setiap kali nak bertindak. Kalau nak beli barang yang mudah ni pun kau perlu bantuan orang lain, itu mungkin memberi 3 tanda. 1. Kau kurang yakin dengan diri sendiri. 2. Kau takut salah memilih. 3. Kau selalu ragu bila buat keputusan sendiri. Kalau korang nak tahu, soalan ni masuk bawah kategori kestabilan emosi. Kalau korang jawab tak setuju, itu menunjukkan korang lebih yakin, lebih tenang dan stabil bila buat keputusan. Tapi kalau korang jawab setuju, ia boleh jadi indikator yang emosi korang mudah goyah walaupun nak buat keputusan yang mudah. Dalam kerja pegawai penguatkuasa JPJ, 2 benda ni wajib ada, yakin diri dan emosi yang stabil. Kalau tak, susah nak handle tekanan, susah nak bertindak dengan cepat. So, korang belajar sesuatu tak dari sharing ni? Cikgu Hairul ada share banyak lagi tips dan contoh soalan psikometrik JPJ macam ni. Siap dengan huraian yang senang faham? Klik je link dekat bio tu sekarang.